So hari ni aku nak sambung. Aku baru perasan ada seorang ni dia komen kat salah satu video aku, bila nak siap kampung ni. Aku pun jawab lah, sabar. Okay, tak apa, kita tak payah cakap macam tu. So ni aku nak buat sikit lagi. Yang ni sebenarnya belum siap lagi. Rumah satu ni rumah aku. Tak payah nak menyebuk. Syuk. Lemah. Iyu, sampah. Okay. Aku sebenarnya nak tahu ini apa? Soto ni apa? Perhiasan apa? Rumah ni macam kosong je pagi ni. So aku nak buat tempat sikit. Empat. Okay. Lepas tu kita letak arang. Kena ada 4 kan. Nak alih tak? Okay, ni dah ni. 4 lagi. Tak sini. Okay. Lupa ada satu lagi. Ya, satu lagi. Okay. Empat kul. Yang ni untuk nak bakar. Yang dua-dua ni untuk makanan. Yang ni untuk khas untuk macam material seperti iron, gold, silver. Tak meja pun. Jauh sangat. Dekat sangat. Sini. Okay, bahagian ni pula kosong. So aku nak buat sini bilik ni tandas. Sebelah sini. Gini je lah aku buat. Rumah ni, lepas rumah dia siap, aku buat rumah-rumah lain pula. So, durian gila engkau sabar je.
Apa ada lagi? Lupa lah aku buang situ. Okay, sekarang ni mana tu? Ni. Okay. Aku buat tandas biasa je. Sebab aku tak ada ni. Dia tak ada tempat untuk tandas. So aku kena buat IKEA. Ambil ni. Ambil ni. Bukan. Tak yang ni. Yang ni. Bukan yang ni. Ni lah. No sound detected. You gotta make a silent.